secara bulat-bulat oleh Yang Arif. Pada waktu yang sama, pihak peguam bela bagi pihak Datuk Seri peguam cara Datuk Seri Anwar Ibrahim telah juga lagi sekali memohon penangguhan atau stay secara lisan, oral application. Itu pun telah ditolak. Saya just nak memaklumkan sedikit sebanyak apa yang dimaklumkan oleh mahkamah. Pertama, mahkamah telah melihat kepada perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah telah melihat kepada perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, iaitu hak kesamarataan. Mahkamah telah melihat kepada perkara 39, 40 dan 43 Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan eksekutif, berkenaan dengan kuasa Perdana Menteri, berkenaan dengan Kabinet, berkenaan dengan perkara berkaitan dengan Perdana Menteri dan sebagainya. Dan menurut keputusan Yang Arif Hakim hari ini, persoalan-persoalan itu tidak ada kena-mengena langsung dengan kes yang ingin dibawa dan diteruskan oleh Yusof Raute terhadap Perdana Menteri Malaysia sekarang. Dulu sebelum ia menjadi Perdana Menteri, kejadian ini telah berlaku. Antara ayat yang telah digunakan oleh mahkamah dan keputusan mahkamah ini akan diberikan secara alasan mahkamah bertulis kepada semua pihak. Permohonan ini adalah untenable, tidak boleh dipertahankan. Permohonan ini tidak bermerit. Permohonan ini tidak ada asas dari segi undang-undangnya. Bermaksud ke-88 soalan yang ingin dirujukkan sebagai soalan perlembagaan telah pun ditolak secara bulat-bulat oleh Yang Arif Hakim, dan kita akan pergi ke bicara pada 16 Jun 2025. Kedua, saya ingin memaklumkan bahawa Yusof Raute berada dalam keadaan sihat, alhamdulillah. Tetapi 16 Jun tarikh yang penting bagi beliau, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah tarikh 12 Jun 2025 di mana Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Jenayah nombor 4 akan membuat keputusan sama ada pada tahap penutup kes pendakwaan ada atau tidak prima facie terhadap Yusof Raute berkaitan dengan kes pengedaran dadah dan juga senjata api tiruan. Seperti mana semua tahu, Yusof Raute telah pun berkali-kali menyatakan dia tidak bersalah, berkali-kali menyatakan bahawa beliau sebenarnya merupakan mangsa perangkap, berkali-kali menyatakan ianya ada kaitan dengan antara lainnya individu-individu yang beliau telah namakan. So, akhirnya kita berterima kasih kepada mahkamah hari ini membuktikan setakat ini mahkamah dan sistem kehakiman kita mempertahankan hak